Okay guys, perkongsian seterusnya daripada says.com. Tadi kita cerita pasal apa? Pasal sleep paralysis yang dijelaskan dengan sains. Hari ni kita cerita tentang ni daripada says online. Boleh layarilah says.com ya. Bahana beli patung kumantung demi murah rezeki, akhirnya tanggung hidup merana menderita. Okey, mulanya semua baik-baik saja. Tapi kehidupan kucak-kacir setelah berhenti ritual. Barang ni ritual. Okey. Baru-baru ini seorang perawat Islam di Threads telah membuat satu perkongsian mengenai patung kumantong. Dia menceritakan pengalamannya ketika merawat seorang pesakit yang pernah membeli patung tersebut kerana dipercayai dapat memurahkan rezeki dan menjadi pelindung. Untuk pengetahuan semua, pengetahuan umum semualah, patung kumantong ni dianggap sebagai dewa rumah dalam budaya dan agama di Thailand. Patung itu dipercayai boleh membawa tuah, rezeki, kekayaan jika dijaga dengan baik. Jaga dengan baik. Patung tersebut juga mempunyai beberapa ritual yang perlu dilakukan sebelum anda memilikinya lah, ataupun sebelum memilikinya kena tahu manualnya, dan juga setelah memilikinya pun kena tahu cara untuk membuat ritual ini. Dikongsikan oleh Faizul Ramzi di Threads. Dia menceritakan bahawa pesakit itu telah membeli patung kumantong setelah terpengaruh oleh rakan di tempat kerja. Patung tersebut telah dibeli dengan harga ribuan ringgit, bukan murah ni, ribuan ringgit, dan dikatakan tadi harapannya untuk mendapat rezeki lebih baik selain jadi pelindung. Dia beli ini sebab terpengaruh rakan tempat kerja. Harga ribuan ringgit katanya. Saiznya lebih kurang gambar ini. Tapi dalam sini inilah ya saiznya. Kecil je, tak besar pun. Okay. Right. Okay. Tujuan beli katanya lebih kepada untuk rezeki yang banyak dan protection katanya di Threads. Pada mulanya semuanya baik-baik saja, tetapi kehidupan kucak-kacir setelah berhenti ritual. Menurut Faizul, pada mulanya semua perkara buat pesakitnya adalah baik-baik saja sehingga mendapat komisen berkali ganda. Pada mulanya memang semua okey. Komisen tempat kerjanya memang berlipat ganda. Bila nak buat sale, mudah aja orang nak beli. Mudah. Katanya ada sedikit ritual yang kena buat bila beli benda ni, katanya. Setelah berapa ketika, pesakitnya telah terdetik untuk memberhentikan ritual tersebut, tetapi telah membuat kehidupannya kucak-kacir. Pesakitnya akhirnya membuat keputusan untuk mendapat rawatan setelah hidupnya semakin tidak tenteram. Selepas membuat beberapa pemeriksaan, rupa-rupanya masih wujud ikatan perjanjian dengan makhluk yang dikatakan berada dalam patung itu. Apabila saya membuat pemeriksaan, rupa-rupanya masih wujud ikatan perjanjian dengan makhluk yang dikatakan berada dalam patung itu, yang juga masih terikat dengannya. Jadi setelah dirawat semua tu, akhirnya ikatan tersebut diputuskan dan semua gangguan itu dibersihkan, keadaan kembali pulih. Jadi orang ramai turut berkongsi pengalaman mereka mengenai patung ini. Melihat ruangan komen Threads tadi, beberapa pengguna Threads menceritakan pengalaman mereka mengenai patung kumantong ini. Seorang pengguna yang mempunyai keturunan Thailand mengatakan kepercayaan itu dianggap sebagai roh kanak-kanak yang perlu dijaga seperti anak sendiri. Pengguna ni. Kumantong ini adalah roh budak-budak. Ia dibeli, kena jaga macam jaga anak sendiri. Kena bagi mainan, jajan, makanan dan sebagainya. Dan macam budak-budak yang biasalah, dia boleh milih jahat atau baik mengikut apa yang kita ajar dia. Sebab itu orang Thai sana akan buka mantra Buddha untuk dia dengar. Kalau dia buat perangai, ada cara untuk ajar dia. Kalau contoh, ada anak kecil, dia akan cemburu. Nak buang, kena buang dekat tokong. Kalau dibiarkan nanti, dia akan marah. Ujar seorang pengguna di Threads. Patung ini kalau belah, kita tak
boleh ada pasangan dan anak. Dia seorang saja, tak boleh ada anak. Berani ya, ada orang beli dan bela macam anak-anak. Aku patung tercabut dengan kai pun dah seram je rasanya, kata pengguna ni lah, pengguna Threads ni. Rupa-rupanya patung ini boleh dibeli dengan begitu mudah, malah boleh dihantar terus ke rumah asalkan mengikut tata cara. Jadi moga perkara ini baik tiba oleh masyarakat di luar sana, terutamanya mereka yang tidak bersetuju dengan hal ini dalam apa saja kepercayaan, apa saja agama. Jangan kita membuat perkara ini guys untuk dapatkan keuntungan yang cepat. Semuanya adalah usaha dan doa pada Tuhan, ya. Baik, itu pengurusan kedua kita lah. Kita akan sambung pula pengurusan seterusnya.